Untuk makluman orang ramai, ada kesalahan-kesalahan serius yang tak boleh dikompaunkan. Dia mesti pergi ke tindakan mahkamah. Seperti kalau seseorang membawa kereta itu tanpa insurans, maka adalah satu kesalahan besar di bawah Akta Kesalahan Jalan Raya. Maka tindakan yang perlu diambil ialah dia perlu dirujuk ke mahkamah. Perlu dibawa kes itu ke mahkamah. Sama ada mahkamah memberikan denda ataupun penjara, itu adalah keputusan mahkamah. Kerajaan mendapati wujud perbezaan kadar kompaun dan kaedah pelaksanaan antara kedua-dua agensi ini yang sering menimbulkan kekeliruan serta persepsi bahawa pelaksanaan undang-undang adalah tidak seragam. Bagi mengatasi isu tersebut, Jemaah Menteri pada 17 Oktober yang lalu telah memutuskan untuk menyelaraskan kadar dan kaedah pelaksanaan kompaun bagi memastikan keseragaman dalam penguasaan Undang-Undang Jalan Raya di seluruh negara. Sehubungan ini, Jemaah Menteri memutuskan pembelian diskaun saman akan berasaskan program atau kempen khas akan digantikan dengan prinsip the less you delay, the less you pay, bermula 1 Januari 2026. Kerana kita mendapati bahawa kalau diskaun diberikan seperti yang sedia kala ini, kadang-kadang orang menunggu sampai ada diskaun baru dia bayar saman. Jadi kepada mereka yang bayar awal adalah tidak adil. Hal ini kerana pemberian diskaun saman berasaskan program adalah tidak adil kepada golongan yang bertanggungjawab dan membayar saman mereka dengan lebih awal. Berdasarkan prinsip the less you delay, the less you pay, kadar kompaun adalah lebih rendah sekiranya bayaran dibuat lebih awal. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan insentif kepada mereka yang bertanggungjawab menjelaskan saman dengan segera. Perincian struktur baru kadar pengurangan kompaun saman adalah seperti berikut. Kalau bayar dari 1 hingga 15 hari, iaitu kurang daripada 15 hari, pengurangan 50%. Daripada 16 hingga 30 hari, pengurangan 33%. Daripada 31 hari ke 60 hari, kadar kompaun adalah maksima. Kalau RM300, kadar maksima RM300. Daripada 61 hari ke atas, maka tindakan mahkamah dan senarai hitam akan dilaksanakan terhadap pemilik kenderaan tersebut. Walau bagaimanapun, kadar insentif ini tidak terpakai bagi kategori kesalahan yang tidak boleh dikompaun ataupun non-compoundable, seperti tiada insurans, lesen kenderaan motor dan mempamerkan LKM palsu. Namun dalam tempoh peralihan ini, iaitu daripada November hingga akhir Disember, orang ramai boleh menjelaskan saman JPJ dan PDRM yang boleh dikompaun sedia ada pada kadar pengurangan antara 50 hingga 70% bermula 1 November 2025 sehingga 30 Disember 2025. Selepas tempoh ini, prinsip the less you delay, the less you pay akan dipatuhi sepenuhnya dan tiada pengurangan akan ditawarkan untuk saman-saman yang tidak dibayar dalam tempoh 60 hari. Orang ramai digalakkan untuk menyemak dan membuat pembayaran saman melalui portal MySikap, aplikasi MyJPJ, aplikasi MyBayar PDRM serta semua kaunter kios JPJ atau semua saluran pembayaran saman PDRM. Saya menyuruh kepada semua pengguna jalan raya supaya menyelesaikan saman tertunggak sebelum 30 Disember tahun ini dan bersama-sama menyokong usaha untuk membentuk budaya pemanduan yang lebih bertanggungjawab, berdisiplin dan selamat.